Saudara-saudara semua tahu bahawa saya antara ahli politik yang boleh dikatakan agak kontroversial. Kalau type nama saya dalam Google dan tekan cari, saya rasa akan dapat hasil result tak kurang daripada 1 juta. Dan dalam 1 juta result itu macam-macam lah ditulis tentang saya. Walaupun usia baru 33, tetapi pencapaian dari segi apa yang orang tulis tentang diri saya ini cukup luar biasa. Terutamanya sebelum bulan 3 tahun 2009, iaitu waktu saya masih lagi menantu Perdana Menteri. Saya masih lagi menantu Abdullah Barawi, tapi bukan lagi menantu Perdana Menteri. Waktu itu memang banyak diperkatakan dan sebagainya. Dan kalau nak dapat maklumat tentang diri saya, masuk dalam Wikipedia dan cari Khairy Jamaluddin dan biografi yang akan keluar. Dan biografi itu dulu bukannya biografi yang tepat. Macam-macam yang ditulis, macam-macam yang ditambah oleh mereka yang mungkin tidak menyokong, yang tidak kenal saya ataupun tidak dapat maklumat yang tepat. Jadi oleh sebab itu tanggapan dan persepsi orang ramai itu terpesong sedikit daripada realiti, daripada apa yang sebenar berlaku dalam kehidupan saya ataupun pada diri saya sendiri. Sebab itu selepas pilihan raya umum yang lepas, saya telah mula satu usaha untuk betul-betul merapatkan diri dengan golongan muda, generasi muda Malaysia melalui alam cyber. Mula dengan Facebook, lepas itu selama ini melalui Twitter dan juga melalui blog saya di www.brutal.net. Dan sedikit sebanyak saya telah mendapat engagement ataupun kerjasama daripada rakan-rakan yang melayari internet, yang mana maklumat itu dapat disampaikan kepada saudara-saudara, maklumat yang tepat. Dan saya jenis manusia yang terbuka. Maka selepas ini kita akan ada sesi soal jawab. Saya telah bagi tahu Syam tadi, saya kata tak payah ada apa-apa tapisan, tak payah ada pengurusi majlis. Saya sendiri akan mengurusikan sesi soal jawab dan saudara-saudara bebas untuk tanya apa saja kepada saya. Sebab itulah cara yang terbaik untuk kita dapat maklumat. Daripada kita jumpa dengan tuan punya tubuh, kita sendiri tak tanya, lepas tu orang cakap macam-macam, kita sendiri tak tahu macam mana nak jawab. Sebab kita sendiri tak tanya apa yang ditanya oleh orang di luar ataupun di kalangan orang ramai. Jadi pada malam ini saya harap bahawa kita buka gelanggang seluas-luasnya untuk saudara-saudara tanya saya apa saja, politik saya, harapan saya, berapa ramai isteri saya, apa sajalah saudara-saudara tanya, tanyalah. Sebab ini menjadi satu titik pertemuan bagi kita dan saya tak nak buang masa saudara-saudara. Saya tak nak sia-siakan masa saudara-saudara. Saya nak pastikan bahawa kita dapat yang terbaik, yang paling baik daripada pertemuan ini, agar saudara-saudara boleh balik dan beritahu kepada orang lain saya telah jumpa dengan KJ dan saya sendiri telah tanya beliau soalan ini dan inilah jawapan saudara KJ. Dan sama ada saudara terima ataupun tidak, sama ada orang lain terima ataupun tidak, itu di luar kuasa kita. Saya tak boleh paksa orang terima jawapan dan juga penjelasan daripada saya. Tetapi saya bolehlah memberi sudut saya, sudut pandangan saya, my side of the story. Sekiranya tak diterima, maka apa yang kita boleh buat. Tetapi kalau boleh diterima, maka kita akan dapat gambaran yang lebih jelas, yang lebih adil, yang lebih well-rounded tentang apa yang sedang berlaku dalam kancah politik tanah air. Saudara-saudara yang sekalian, saya juga akan balik kepada cerita tadi tentang permulaan politik saya. Seperti mana yang saudara-saudara semua tahu, bahawa selepas pilihan raya umum yang lepas, memang satu waktu dan masa yang begitu susah, begitu sukar, bukan saja untuk saya tetapi untuk seluruh barisan nasional dan UMNO. Kita mengalami satu prestasi, satu keputusan pilihan raya umum yang tak pernah kita alami dahulu. Bahawa sering kita kalah di negeri, kita kalah majoriti 23 di parlimen, tuan-tuan pun semua tahu. Dan ini memberi satu penekanan kepada barisan nasional dan UMNO dan kepada saya secara pribadi. Ramai yang mengatakan bahawa antara sebab kekalahan PN adalah saya, AJ dan sebagainya. Tetapi saya selalu jawab, kalau saya lah punca kekalahan ataupun satu daripada punca kekalahan barisan nasional, memang mudah untuk kita memperbaiki keadaan. Buang yang buang saya, lepas itu rakyat akan terima barisan nasional. Tapi saya beritahu, saya rasa masalah kita bukanlah semudah itu.
Kalau kita buang satu orang, masalah rakyat tidak akan datang kembali kepada Barisan Nasional sekiranya kita tidak membawa perubahan yang betul dalam hati kita. Kalau diganti juga pemimpin yang atas, Muhammad Fa'ala diganti dengan Datuk Seri Najib, tetapi sekiranya kita tak bawa perubahan yang betul untuk rakyat, ganti macam mana pun pemimpin, rakyat tidak akan mendukung kita. Sebab itu kita kena kembali kepada rakyat. Kita kena kembali kepada rakyat, cari jalan bagaimana kita dapat sokongan daripada orang muda. Kalau saya melihat orang muda pada hari ini, terutamanya mereka yang duduk di kawasan bandar, yang selalu melayani internet, yang duduk, yang ada pendidikan tinggi, yang ada qualification, mereka begitu cynical, agak susah diterima propaganda yang keluar daripada kerajaan. Sebab itu penyampaian maklumat kita mesti berubah dan bukan penyampaian maklumat yang lama. Kalau kita nak mengharapkan style penyampaian maklumat ala minta maaf RTM ke Jabatan Kerajaan yang lama, perkara ini tidak akan masuk ke dalam pemikiran orang muda. Mereka tidak dapat maklumat daripada TV lagi. Mereka tak dapat maklumat daripada surat khabar. Mereka dapat maklumat daripada internet, daripada blog, daripada portal berita, daripada Malaysia TV, daripada Malaysia Insider, daripada Malaysia Today, daripada Facebook dan sebagainya. Dan inilah cara bagaimana kita mendekati mereka. Kalau dulu kita tak buat majlis macam ini, sebab kalau saya melihat di Dewan ini, saudara-saudara semua ada sebahagian saja yang aktif, betul-betul aktif dalam politik. Yang lain tidak aktif dalam politik, tetapi cukup penting bagi kita sebab saudara-saudara semua ada kuasa undi. Dalam pilihan raya 13 akan datang, kita ada 7 juta pengundi muda. 7 juta pengundi muda. Antara satu bilangan pengundi yang cukup besar kalau dibandingkan dengan jumlah besar, iaitu dari 14 dan 15 juta pengundi yang ada. Jadi 7 juta pengundi muda, hampir 50% lebih pengundi kita adalah di bawah umur 40. Mereka tak sebaya dengan saudara-saudara semua, dan antara pemikiran mereka sama dengan saudara-saudara semua. Sebab itu saya sokong supaya diadakan majlis KJFC pada malam ini, sebab saya nak menjangkaui batasan saya. Kalau tidak, saudara-saudara saya jadi ketua Pemuda UMNO Malaysia, saya buat majlis Pemuda UMNO, saya cakap dengan orang yang sama saja. Saya buat majlis yang datang simpulan yang sama, jawatan kuasa pemuda cawangan, jawatan kuasa pemuda rakyat. Dan walaupun mereka itu penting kepada saya, sebab jentera saya, orang kuat kita dalam parti, tetapi akhirnya kita cakap dengan orang yang sama, yang sudah tentunya akan sokong kita dalam perkara ini. Mereka yang tak lupa ni, yang atas pagar pada saudara-saudara semua, yang tak disentuh langsung oleh program UMNO dan Barisan Nasional, inilah yang kita nak percaya, yang bagi keyakinan kepada saudara-saudara semua bahawa UMNO dan Pemuda UMNO ini tidak lagi syok sendiri, buat program untuk kita saja, untuk keahlian kita saja, untuk pemimpin kita saja, bahawa